Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Pohon pepaya tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Nama diberi Nur Syera Nabila binti Ismail dan berusia 17 tahun. Saya merupakan anak didik SMK Matu. Sejak kecil, saya selalu menghabiskan waktu luang saya dengan membaca buku. Saya berasa teruja untuk berkongsi tentang sebuah novel yang telah saya terokai. Yang paling patah antara kita. Itulah maudut novel yang akan saya kongsikan pada hari ini. Novel ini mengandungi sebanyak 377 halaman bercetak dan merupakan karya penulisan Ainul Fariha. Novel ini telah diterbitkan oleh Jiwa, iaitu sebuah imprint yang dimiliki oleh CT Publishing Sdn Bhd. Siri motivasi ilmiah dan nilai murni ini menceritakan tentang perjalanan hidup seorang fotografer di sebuah universiti, iaitu Firman, yang mempunyai masalah kesihatan mental dan stigma masyarakat terhadap masalah yang dihadapinya. Dalam dunia yang penuh kesakitan dan kehilangan, 4 orang sahabat, iaitu Firman, Asfar, Zakwan dan Jimmy, belajar untuk hidup dengan luka mereka. Mereka belajar di universiti dalam jurusan yang sama, tetapi mereka datang dari latar belakang yang berbeza. Persahabatan yang terjalin antara mereka bukan sekadar ketawa dan perbualan santai. Ia juga membawa ke konflik, pergelutan emosi dan cabaran untuk memahami satu sama lain. Terdapat banyak iktibar yang boleh dijadikan sebagai pengajaran dalam novel ini. Nilai bertanggungjawab ada di dalam novel ini yang seharusnya dijalankan oleh semua lapisan masyarakat dalam membimbing individu yang mempunyai masalah kesihatan mental. Nilai sabar dan tidak berputus asa juga terdapat dalam novel ini. Walaupun dituduh oleh semua orang, Firman tetap sabar dan berusaha untuk menjaga rahsia sahabat baiknya. Oleh itu, pesakit mental memerlukan kita sebagai pendorong mereka untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Pada pendapat saya, gaya penulisan novel ini sangat mudah difahami dan mempunyai jalan cerita yang tidak dapat dijangka. Terdapat sebaris ayat yang saya gemari dalam novel ini, iaitu tanpa bukti cuma ada percaya. Ayat ini menggambarkan betapa mudahnya masyarakat pada masa kini percaya dengan berita yang tidak pasti, terutamanya dalam dunia yang serba canggih ini. Itu sahaja perkongsian daripada saya. Sekian, terima kasih.